Ya sama pokok, apa asal goyang? Nampak tak? Kita berada di Alzen Bistro. Kedai-kedai yang saya tunjuk ni banyak yang buka pada malam ya. Kita nak cari sarapan pagi di Alzen Bistro Si Kamat, berdekatan dengan Masjid Biru lah orang panggil. Tengok tu lau-lau dekat sini. Baru letak panas-panas lagi. Takut pula nak usik panas lagi guys. Aneka rojak ada, aiskrim goreng ada. Ni semua waktu malam dia ada burger. Macam-macam ada. Sini juga ada ayam. Tu sahabat Iman tu. Iman nak bercakap, habis semua dia tunjuk. Saya nak cakap pun tak boleh. Ada nancis lagi. Ayam penyet ada. Ada. Tengoklah tu. Tempat dia memang luas lah. Senang nak duduk. Roti tisu pun dah sampai. Jangan tanya mana tisu